makan ni. Tapi tak jadi lah. Ya. Tahu tak masuk mana. Tak tahu atas kabel. Cas telefon sini lagi cepat. Takut diwoyan. Takut yang kita duk main ni, takut belepak sih. Tapi ni boleh ni wireless. Yang wireless ni kan, dia pendek tu. Wireless ada ni. Dia tak panas telefon, takut panas. Tak sebab dia ada kipas. Ni Ya. ni dia tak panas. Oh sini tak panas. Ni wireless ni, boleh letak gitu lah. Try tengok. Telefon. Tak tahu. Dia buka casing. Nombor casing ni. Boleh change sikit lah. Lepas tu dia Tinggal kali letak kali taksi, tutup. Kali tutup je tak. Ada. Time jalan. Okey, masuk sapa ni orang lain. Masuk tu kami cuti. Oh, okey. Masuk sapa tu. Lepas tu kaki kau tahu dah. Kaki kan ni? Nah, kaki. Tunjuk lagu mana? Pak memang tahu tugas pakai boot tak rasa untuk jaga brake pad. Okey. Kru kedal gini satu. Okey. Lepas tu dua tubik gini dengan tiga. Biasa orang letak gini, habis dia tengok, habis dia tekan sikit lah. Tak rasa dia pusing lah sebab brake BMW dia sangat sensitif. Habis dia guna brake depan. Bila dia guna brake depan, 70% depan, 30% automatik dia akan tarik. Kalau habis dia guna dua-dua, habis dia akan rasa kosong. Kosong brake ni. Memang gitu lah. Macam kalau kita break sini, kita rasa macam sini tarik. Ya, betul. Tak? Okey. Ya. Tapi jangan ni biar je. Dia ni biar. Itu je lah. Kau je tok kaki, tak rasa tu. Habis brake belakang. Betul. Yolah dia. Kadang-kadang dia rasa panas. Brake panas. Sebab dia letak pusing je. Kasi banyak untuk kaki luar. Lagi jauh lagi. Yang sistem apa yang Abang Jan tak tahu? Yang nak tahu lah. Tak ada dapur Sistem semua okey kan? Tak ada apa kan? Sebab ni semua dah set auto dah. Abang Jan naik dia dah ikut berat badan Abang Jan. Tak payah nak usik apa-apa dah. Lepas tu macam trip ni, trip Abang Jan guna. Ni. Nak reset. Nak reset, Abang Jan tekan bawah ni.